Okay, hari ni kita nak balik kampung. Hantar nenek ataupun mamak aku sebab balik pada Mekah. Hari ni kita pakai baju kurta Arab dengan bini aku, jubah Arab. Anak demam. Ada tumpah dik. Pakistan. Pakistan. Ambil suasana tengok bola di kampung. Game. Kau sana ni? Oh, betul kat mana? Okey kalau ada dah. Kembang boleh main pagi gitu lah. Rambut pula dah ni. Koyak. Siapa lima? Cik Ipuk. Ipuk itik. Kita nak balik ke Kedah lah. Jom. Salam. Jom lah. Ada. Wah, lagi dah ambil ke? Betul. Alang. Ada tu. Tak. Dia jangan salah kat teh lah ni dia. Salam, Pak. Ya. Ni. Mari, Ma. Esok lagi tas kah? Tak nak. Dia. Kapi. Salam. Oh, sudah. Salam. Tangan kanan. Ambil anak dia. Maju. Wah. Wah. Kuat sikit. Ada pagi nenek. Okey. Nenek. High five. Nenek want tolong. Nenek want tolong. Jam. Fresh. Orang kerja bagi jalan. Sebab tu jam sikit je. Jalan jadi satu lane sebab tu dah jadi jam. It's okay. Asalkan jalan nanti jadi elok kan. Baiki jalan dalam 1 kilo ke 2 kilo kot. Okay, sampai terowong je. Okay, sambung lagi, ada lagi. Daripada jeli ni kali kedua. Okay, rambut baru, pendek. Nampak akhir luas sikit lah. 2 pandang bola. Plan asal ingat nak lepak kat sini, tapi sebab semua tidur, so tak apalah. Next time ada erat Titi Wangsa. Aisyah dah bangun. My wife pun dah bangun. Tapi ambil video. Kenapa dah? Kita nak sampai kat Kedah dah. Dah sampai Kedah dah pun. Tak Abang punya. Ni kawan abah punya. Aisyah, kenapa rasa sejuk?
InsyaAllah Syah. Too many car here. Ni buat apa tu? Jangan macam-macam lah. Okay, kita dah sampai. So, itu je. Bye. Bye bye.